Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam idaman exchange. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada penonton setia yang sedang menonton secara langsung di live Facebook Idaman Sdn Bhd. Di mana buat julung-julung kalinya kita podcast Idaman TV berkolaborasi bersama Universiti Utara Malaysia. Dan tema ataupun tajuk episod kali ini adalah kelestarian era digital. Saya Abdul Muiz Abdul Muttalib dari Jabatan Komunikasi Korporat Idaman, dan bersama-sama saya hari ini tokoh dalam teknologi dan multimedia, tonggak ataupun antara tulang belakang Universiti Utara Malaysia, seorang dekan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi SMMTC. Tak lain tak bukan Prof. Madya Dr. Muhammad Hairi Ahmad, yang bukan calon-calon orangnya. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. So, harap-harap kita semua sihat ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey Doktor, izinkan saya menerangkan sikit ataupun memperkenalkan panel ataupun jemputan istimewa kita pada kali ini. Beliau merupakan PhD dari University of Queensland 2011. Profesor Madya dalam bidang pengajian komunikasi di Universiti Utara Malaysia UM. Beliau kini menjawat jawatan sebagai dekan di Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi SMMTC. Anak kelahiran Pulau Pinang. Telah berkhidmat sebagai pensyarah dalam bidang pengajian komunikasi di UM sejak tahun 1997. Mudah lagi. Muda dan bertenaga lah. Okey. Bidang penyelidikan dan projek-projek ilmiahnya merangkumi komunikasi dan media untuk perubahan sosial, komunikasi kesihatan, komunikasi politik serta pengurusan komunikasi digital. Salah seorang, orang kata apa, panel yang tak salah lagi lah untuk tema ataupun tajuk kita, iaitu kelestarian era digital. Selamat datang dan terima kasih Doktor. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, tanpa membuang masa, untuk membuka tirai kita punya podcast pada kali ini, Dr. Harry, saya ingin mengajukan ataupun maksud doktor dapat memberi maksud kelestarian era digital dari sudut pandangan doktor lah. Silakan. Baik. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam Malaysia Madani dan juga salam biru warna. Itu Biru salam warna. UUM. Betul. Terima kasih kepada saudara Abdul Muiz daripada Idaman Sdn Bhd, yang mana hari ini kita berada di kampus serba hijau. Dan kita nak bercakap tentang berkaitan dengan kelestarian digital. Ini agak menarik juga. Kalau kita tahu Idaman ni orang tengok lebih kepada pengurusan sisa pejal. Tapi alhamdulillah bagi saya Idaman telah mengambil satu langkah yang agak proaktif, cuba untuk bagi satu kesedaran kepada masyarakat kita tentang kelestarian digital. Bagi saya sebut tentang kelestarian digital ni satu benda yang kita tak boleh lari sebab kita hidup dalam keadaan digital. Nak lena pun tengok lagi. Celek-celek mata pun kita tengok lagi. Kerja pun kita tengok lagi. Bila masa kita kerja tak tahu. Sepanjang masa kita dengan digital ni. Jadi digital ni dah jadi satu macam kita katakan satu bentuk kelaziman biasa. Jadi bagi saya bila kita sebut tentang kelestarian digital ni, ada 3 benda yang saya fikir kita perlu ambil tahu. Yang pertama apa yang saya maksudkan ialah persekitaran
yang lestari itu. Apabila kita menggunakan gadget-gadget ni semua, tanpa kita sedar, walaupun kita rasa kita boleh guna satu hari, handphone kita boleh guna sampai sehari setengah, tetapi ada perkara-perkara berkaitan dengan gadget-gadget ini yang kita tak tahu, yang boleh memberi kesan kepada persekitaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kelestarian dari segi sosial. Bila kita sebut kelestarian digital ni, kita memerlukan satu keadaan di mana masyarakat pasti akan guna. Era digital ni pasti akan guna. Kalau contoh kita di Malaysia ni, boleh dikatakan hampir 94% populasi Malaysia duk guna internet. Bila guna internet, makna kata kita guna gadget. Jadi di sini kelestarian sosial itu berkaitan dengan perilaku kita, macam mana kita guna gadget, guna digital, tapi pada masa sama kita dapat pastikan penggunaan itu tidak menjejaskan kehidupan kita. Dan yang ketiga dari segi ekonomi. Ya, bila kita sebut kelestarian digital ni, kita tak nak akhirnya nanti jadi satu beban pula kepada kita dari segi nak menguruskan sisa-sisa yang kita sebut e-waste ni, sisa-sisa elektronik ni. Jadi bila sebut kelestarian digital, saya melihat 3 benda ni, Muiz. Ya. Baik, kelestarian era digital ni, Doktor, merupakan topik yang memandangkan negara kita sekarang, dunia, sedang dipacu oleh teknologi. Okey. Dan soalan saya seterusnya, ataupun perbincangan kita seterusnya, ramai tanggapan orang bahawa era digital ini merupakan yang kita faham adalah hijau, yang tak menjejaskan, yang tak memberi kesan kepada alam sekitar kita. Jadi pada pandangan doktor, macam mana doktor nak terangkan sedikit ataupun nak membetulkan persepsi tersebut kepada masyarakat? Silakan. Baik. Memang betul. Pada peringkat awal pun saya sendiri rasa, bila kita ke arah digital ni, kita tak pakai kertas, kita pun kata memudahkan semua kerja. Orang anggap benda ni benda yang dipanggil sebagai mesra alam. Mesra alam. Dari satu segi ada kebenaran, tetapi itu adalah tanggapan yang tak apa nak lengkap, orang kata. Sebab bila kita sebut tentang kelestarian digital ni, dia mesra alam, dari satu segi memang mesra, dari satu segi juga kesan dia kepada alam sekitar pun cukup memberi impak. Ya. Macam orang tak tahu, sebab kita pakai gadget semua sekarang, ya. Kadang-kadang kita tak tengok TV, kita tengok YouTube, kita tengok TikTok, kita tengok IG, video online, Netflix dan sebagainya. Bukan kita tengok di TV. Pakak masing-masing tengok seorang satu ni. Duduk rumah, tengah makan pun, anak, mak, pak semua pakat tengok masing-masing. Di manakah semua benda ni disimpan? Kita ingat, dia macam tu saja. Sebenarnya dia disimpan di dalam satu kita panggil sebagai penstoran awan. Dan penstoran awan ni sebenarnya dia memerlukan penggunaan kuasa elektrik yang sangat tinggi. Itu yang apa orang tak apa nak tahu. Saya 3-4 hari sudah baca satu artikel tentang EV ni lah. Emas keluar kan, dia kata 56,000 murah kan. Saya baca nak buat bateri kereta tu, dia memerlukan
nadir bumi yang cukup banyak. Hmm. Dia cukup banyak tu satu hal lah, kita nak korek apa semua. Nak proses dia. Rupanya nak cuci dia tu menggunakan air yang banyak. Dan akhirnya air ni dia terbuang macam tu saja. Jadi secara ringkasnya, kalau orang kata era digital ni mesra alam, dari satu segi betul. Tetapi hakikatnya kesannya kepada alam sekitar, kalau cara kita guna dari segi penjagaan peralatan tak betul, dia akan bagi kesan kepada alam sekitar juga. Itu hakikat dia. Betul. Apabila doktor sebut pasal IMAS kan, semalam saya ada terbaca Rolls-Royce dia baru keluarkan pesawat EV yang pertama lah. Kita apa? Pemacuan teknologi itu semakin besar di negara kita dan juga dunia kan. Baik doktor, terima kasih. Seterusnya doktor, sebelum kita ke perbincangan seterusnya, mungkin doktor nak ni, sebab kita ditaja oleh Campus Kita Bro. ditaja Campus Bro. Terima kasih. Ini idaman belanja kita ni. Okey baik doktor. Minum dulu. Seterusnya, bagaimana sektor pendidikan, khususnya universiti, boleh memainkan peranan penting dalam memperkukuh agenda kelestarian era digital ni doktor? Silakan. Itu satu soalan yang menarik, tapi juga seolah-olah nak cek kami ni, UC ni buat apa ni. Untuk makluman lah, Saudara Muiz dan juga para pendengar kita dalam talian, UUM sebenarnya sejak tahun lepas lagi, kita ada satu agenda yang kita buat untuk memastikan kelestarian alam sekitar yang dinamakan Living Campus. Jadi dalam Living Campus ni dia ada banyaklah aspek-aspek dia, yang mana dia lebih kepada satunya penggunaan peralatan. Yang keduanya bukan setakat kita guna peralatan yang mesra alam, dari segi gaya hidup kita yang lebih mesra alam. Ya, jadi itu secara ringkas Living Campus UUM. Tetapi saya lihat yang lebih besar lagi adalah cara kita berhemahlah dalam penggunaan peralatan-peralatan elektronik ni. Ya, umpamanya kalau kita nak pakai tu, kita pakailah secara apa yang kita sebut sebagai berpada-pada. Ya. Ini kadang-kadang daripada pagi sampai petang, tak ada stop. Lepas satu kita tengok satu, lepas satu kita tengok satu. Apa kesan dia? Kesan dia ialah umpamanya dia akan menggunakan bateri. Jadi bateri ni akan haus. Bila bateri haus, kita charge. Ya. Bila kita charge, akhirnya bateri ni pun lama-lama dia punya, orang panggil, hayat hidup dia habis. Kadang-kadang habis tu, kita pun rasa tukar phone baru pula. Bila kita tukar tu, ini satu lagi keadaan di mana kita tak pandai mengurus. Untuk makluman, saya baca untuk tahun ni dianggarkan jumlah peralatan ataupun peranti elektronik yang akan dibuang sekitar 24 juta unit. 24 juta unit. 24 juta unit. Dia kalau kita kumpul ni, kalau tak silap saya lebih kurang dalam 200 dekat 300 ribu tan metrik berat dia. Itu 23,000 tan. e-waste saja. E-waste. Dan sekiranya kalau peralatan-peralatan yang dibuang ini, termasuk bateri dan sebagainya, tidak diuruskan dengan baik, dia punya kesan kepada alam sekitar tu sangat memudaratkan.
Sebab kita tahu peralatan-peralatan ni memanglah kita nampak senang. Ya, bateri sekarang kita boleh pakai phone sampai 1 hari. Tetapi kalau tidak diuruskan dengan baik, kita buang macam tu saja, bahan-bahan kimia di dalam peralatan termasuk bateri, monitor dan sebagainya, dia memberi impak yang cukup besar kepada alam sekitar. Sedangkan alam sekitar ni tempat kita makan, tanam dan sebagainya. Jadi kesan dia cukup besar. Itu saya nampak itu antara perkara yang masyarakat perlu tahu. Seronok kita pakai, tapi jangka masa panjang kita kena berwaspada. Itu dia. Berwaspada. Betul. Saya setuju. Seterusnya, Doktor. Ya. Doktor sebagai orang lama, orang kuat teknologi dan multimedia di Universiti Utara Malaysia ni, di mana antara universiti yang berpengalaman dan mempunyai ranking dalam dunia. Apakah cabaran pelaksanaan dari segi melaksanakan inisiatif kelestarian digital ini, sama ada di peringkat institusi maupun masyarakat umum? Silakan. Terima kasih. Bila Saudara Muiz sebut UUM ni dia ada ranking dunia, kemarin baru kami dapat tahu. Berdasarkan QS ranking ni, saja kita nak promote UUM Zat. Sila. Dari segi kedudukan UUM ni, ya, kita punya sekarang ranking kita berada di kedudukan 60 lebih di Asia. Jadi kita top 100. Tahun lepas kita 70 lebih. Tahun ni dia jadi lebih baik 60 lebih. Oh, ya? Alhamdulillah. Dan bila kita sebut ranking ni, memang ada satu aspek di dalam ranking ni mengambil kira juga tentang kelestarian kampus. Jadi apa yang kita buat? Yang pertamanya, dari segi kita panggil kurikulum, pelajar-pelajar kita duk belajar ni, kita ada kurikulum yang mana kita mendidik mahasiswa kita supaya bukan sahaja tahu guna peralatan-peralatan digital ni, tapi yang lebih penting, kebolehan dia mengurus. Sebab apa kita beri pendedahan awal? Contoh macam AI ni apa semua. Sebab generasi inilah akan menjadi pengurus, akan jadi ketua, pemimpin dalam masyarakat, organisasi dan sebagainya. Jadi kalau mereka ini tidak diberikan, kita katakan, ilmu kepengurusan digital ni, kemungkinan besar esok ni kita akan menghadapi masalah dari segi menguruskan kita panggil sisa-sisa digital ni. Itu dari segi akademik dia. Selain pada itu, kita mendidik mahasiswa kita dari segi apa yang kita sebut sebagai literasi digital. Kalau 10 tahun sudah sebut literasi digital ni, celik digital ni, orang duk ingat cara nak guna komputer, cara nak guna handphone. Itu hanyalah satu. Tetapi lebih pada itu adalah bagaimana kita boleh menjadi pengguna digital yang bukan saja bijak tapi juga berhemah. Jadi umpamanya dari masa ke masa kita didik anak-anak mahasiswa kita ni, ya, dari segi bagaimana mereka harus menggunakan, nak cas peralatan-peralatan elektrik ni. Sebab itu di UM ni umpamanya peralatan-peralatan elektrik ni kita kena daftar. Jadi salah satu padanya adalah untuk memastikan pelajar dia dapat pendedahan awal mengurus peralatan-peralatan elektronik ni. Ya. Yang ketiganya, kita menggalakkan pembelajaran secara dalam talian. Tugasan-tugasan kita pun dah sangat kurang.
nak pi print, nak pi bind, pi hantar, tak ada dah. Semua kita buat secara digital. Kalau dulu peperiksaan kuis pun bila exam tu berapa banyak paper, kertas kita cetak. Lah kita beralih kepada dalam talian. Bahan-bahan pengajaran pun semua pensyarah sediakan secara dalam talian, ya. Yang berikutnya kita memperkenalkan umpamanya dasar-dasar peraturan-peraturan supaya mahasiswa kita bukan sahaja dia mengalami di sini, tapi nanti bila dia berada dalam organisasi, dia boleh memperkenalkan dasar-dasar yang baik ni. Dia boleh memperkenalkan peraturan-peraturan yang baik ni di dalam organisasi dia. Ya, sebagai contoh, ya, kita tekankan tentang macam mana kita harus bijak menggunakan peralatan ni. Ya. Kita sekarang ni zaman smartphone. Kalau dulu kita nak ambil gambar, kita fikir 2-3 kali. Pasal kita kena pakai, mereka panggil Kodak. Filem tu, kan. Satu row tu 36. Jadi 36 kali dia boleh tangkap. Zaman lah, dia tangkap. Lepas tu semua dia simpan dalam Google Drive, dia simpan dalam OneDrive. Tapi perkara ini dia tanpa dia sedar, sebenarnya bila dia simpan di dalam penstoran awan ni, jadi kita panggil data center, pusat data, dia akan memerlukan lebih banyak elektrik lagi. Itu bila kita nak retrieve pula, kita nak download. Jadi kita perlu didiklah mengata mahasiswa kita yang akhirnya nanti mereka akan masuk dalam masyarakat. Sekurang-kurangnya dalam keluarga mereka pun, mereka dah boleh dah didik macam mana kita harus berhati-hati. Walaupun kita katakan ini nampak macam free, tetapi kita perlu ada satu budaya menggunakan secara berhemah. Itu antara apa yang saya lihat di UM kita buat, dan kita mengharapkan perkara ni bukan saja pelajar UM dia berhadapan, tapi dia bawa budaya-budaya yang bagus untuk kelestarian digital ini dalam masyarakat. Sekurang-kurangnya dalam keluarga dia. Dan terbaik nanti dalam masyarakat keseluruhan. Baik, Doktor. Terima kasih perkongsian yang sangat-sangat menarik. Seterusnya, Doktor. Untuk saya lanjutkan. Ya. Dari segi pelajar lah, sebagai contoh, pelajar di pusat pengajian, Doktor, iaitu Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi, lebih dikenali sebagai SMMTC di Universiti Utara Malaysia. Dari sudut generasi muda lah kan, peranan pelajar. Bagaimana pelajar universiti ini, golongan yang sangat aktif dalam penggunaan dunia digital, boleh menjadi ejen perubahan kepada ke arah kelestarian teknologi ini, Doktor. Sila, Doktor, sebagai pandangan sebagai dekan di pusat ni. Terima kasih, Saudara Muiz. Ya. Bila kita sebut ini, saya teringat, ya, antara satu benda yang sangat susah kita nak buat adalah nak memperbetulkan ataupun nak memupuk satu budaya yang sihat, yang baik, terutamanya dalam kelestarian digital ni. Macam saya sebut tadilah, ya, dari segi penggunaan peralatan, gadget ni dan sebagainya, ya, sebenarnya ramai tak tahu, ya, ada banyak cara kita boleh lakukan untuk kita. Bagi saya, yang pertamanya, ini berkaitan semua yang menyumbang kepada kelestarian digital lah, ya. Yang pertamanya, macam mana dia nak panjangkan hayat peralatan dia tu. Tak ada lah setahun tukar, 2 tahun tukar. Ini iPhone 16, tahun depan keluar iPhone 17 tukar lagi, ya. Bila perkara ini berlaku, dia akan menyebabkan lambakan
peranti-peranti yang mungkin tak boleh pakai, tak pakai ataupun tak digunakan. Jadi di sini bagi saya kita perlu ada satu budaya umpamanya menggunakan bila perlu. Menggunakan bila perlu. Maksud saya, memang kita memerlukan sekarang dalam talian, internet dan sebagainya untuk buat kerja. Tetapi kita perlulah pandai menghadkan penggunaan dia. Ini kadang-kadang tak ada apa, hobi kita browsing. Jadi bila kita browse, satu peranti kita akan menggunakan tenaga. Bila guna tenaga, bateri dia kurang. Bila bateri kurang, kita charge. Charge itu sebenarnya, kalau kita di Malaysia ni, kita masih lagi banyak bergantung kepada penjanaan elektrik yang akhirnya membebaskan karbon. Itu yang orang tak nampak. Dia kata, alah sikit saja. Phone dia, smartwatch dia, tablet dia, laptop dia. Banyak akhirnya, satu orang saja, dia punya peralatan tu cukup banyak. Kalau kita kumpul-kumpul, akhirnya kita banyak menggunakan bateri, sebenarnya menggunakan elektrik lah. Dengan cara yang kurang produktif. Jadi, betul kita di zaman digital pada masa yang sama, saya rasa cara kita adalah kita kena ada apa yang disebut sebagai detox digital. Kita perlu ada masa tertentu Detox digital. kita tak gunakan gadget-gadget ni. Cara dia nak buat macam mana? Kita kena kembali kepada asal, banyak beriadah menggunakan fizikal tubuh badan kita. Buatlah aktiviti-aktiviti yang mana mengurangkan kita ni terlalu sangat terpaksa bergantung ataupun menggunakan bahan-bahan digital ni. Ya. Pada masa yang sama juga, kita kena pandai untuk jaga peralatan digital kita ni. Kena belajar. Saya pun belajar dengan anak saya. Dia kata, charge phone jangan 100%. Kalau kita charge 100%, kecuali kalau kita perlulah, contoh kita nak ada perjalanan jauh, nak pergi KL, tak apa kita charge 100%. Kalau kita charge sampai 80 hingga 85%, dia akan memanjangkan tempoh hayat bateri tu. Poket kita pun jimat. Ini kalau tidak, tak sampai 1 tahun, tukar bateri. Bila kita tukar bateri lama, buang. Beli baru. Ini menyebabkan beli tu tak apa. Bila kita buang tu, kalau tak diuruskan dengan baik, kita buang merata-rata bukan di tempat yang dikhaskan, akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Ini benda-benda yang bagi saya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kita punya tingkah laku kita. Kita punya tabiat kita. Ya? Ini perkara-perkara yang bagi saya kecil, yang sebenarnya kita boleh membantu, bukan membantu kita saja. Kita dapat membantu generasi akan datang. Ni, anak cucu kita ni. Ya? Teringat apa ni, lagu Datuk Zainal Abidin. Kan? Tentang alam sekitar tu. Dia sebut tentang cucu, anak cucu kita, generasi akan datang. Jadi kalau bagi saya lah, ya, ini berkaitan dengan gaya hidup era digital ni, perlu ada benda yang kita pelajari supaya akhirnya kita dapat membantu melestarikan era digital ni. Baik, Doktor. Sangat menarik. Saya tertarik dengan kata-kata Doktor, anak cucu kita kan, masa hadapan ni. Ada satu pepatah yang mengatakan, alam sekitar ataupun dunia kita ini bukanlah warisan daripada nenek moyang kita. Akan tetapi, alam sekitar kita ini merupakan pinjaman daripada anak cucu kita nanti. Saya bagi contoh lah kan, Doktor. Kalau kereta yang kita pakai,
Ya. kita tak jaga dengan sepatutnya, dengan baik, rosak kita boleh cari bengkel yang terdekat. Betul. Betul. Tapi alam sekitar kita ni kalau rosak, kat mana kita nak perbaik? Dalam tu. Cantik ayat tu. Itulah doktor, saya bawa sedikit kan. Jadi kena dengan saya kira soalan yang terakhir lah kan doktor, ataupun perbincangan yang terakhir ni, harapan masa depan. Sebagai penutup, doktor, apakah harapan doktor terhadap masa depan kelestarian era digital di Malaysia, terutamanya dalam konteks pendidikan tinggi lah, universiti? Silakan doktor. Baik. Itulah macam saya sebut awal-awal tadi ya. Tapi bila Luis sebut tadi tentang kereta rosak, kita boleh hantar repair. Kalau bumi kita rosak, macam mana nak repair tu? Ya. Dan dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut dah, kerosakan di atas muka bumi ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan kita. Makna kata perbuatan-perbuatan kita lah. Jadi bagi saya, yang paling penting, betul kerajaan perlulah ada perundangan, peraturan. Tapi akhirnya sekali semua datang kepada kita, pengguna. Pengguna digital. Jadi, alhamdulillah hari ini bagi saya satu peluang yang menarik. Bukan saja kepada saya tapi semua yang menonton ni, untuk kita muhasabah diri saya. Kita pakai gadget ni macam-macam dah. Memang dia memudahkan kerja kita. Tapi apakah masa depan nanti akan mudah seperti yang kita jangkakan? Semua kita tahu, kalau dulu disebabkan oleh penebangan hutan, tujuan untuk pertanian lah, perlombongan lah, ekonomi, menyebabkan suhu meningkat. Jadi hari ini, apakah nanti sebab peralatan-peralatan gadget ni dia memerlukan, kita katakan, bahan-bahan mineral ataupun nadir bumi. Kalau bahan-bahan ini satu hari nanti dikorek dan sebagainya dan menyebabkan ada pencemaran, saya fikir kesannya lagi teruk. Jadi untuk itu kepada kita, saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua, kita perlu jadi pengguna digital yang bukan saja bijak sini, tapi juga bijak sana. Maksud saya di sini, bukan saja untuk hari ini, memudahkan kita untuk hari ini, tapi jangan kemudahan, nikmat yang kita dapat hari ini itu, kita memusnahkan kehidupan akan datang. Untuk itu, bagi saya yang pertama, kita jadilah, ya, kita menggunakanlah dengan berpada-pada. Yang kedua, bila kita gunakan, jangan ingat hanya untuk kepentingan kita, tapi kita kena fikir kesan dia kalau kita menggunakan secara berlebihan, cara yang tidak betul kepada bumi dan juga generasi akan datang. Dan yang ketiganya, bagi saya, peranan kita semua hari ini adalah untuk sama-sama kita ingat mengingatkan, kita pantau, kita didik. Sekiranya kita mempunyai kemahiran sedikit sebanyak tentang bagaimana nak jaga peralatan-peralatan ini, menggunakan peralatan digital ni, kita harus didik mereka yang mungkin kurang dari segi kemahiran, pengetahuan. Kenapa? Dengan cara itu, kita dapat sama-sama menjadikan era digital kita ini, era digital yang melestarikan kehidupan kita di dunia. Terima kasih. Oh, besar harapan doktor. Terima kasih doktor. Okey, Dr. Heri. Memandangkan perbincangan kita tadi adalah perbincangan yang terakhir, soalan yang terakhir,
harapan saya sebagai moderator pada podcast edisi kali ini, saya rasa sedikit sebanyak para penonton setia yang menonton secara langsung di Universiti Utara Malaysia secara amnya di Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi SMMTC agar boleh bergerak dalam pemacuan teknologi yang sangat tinggi pada masa sekarang ke arah kelestarian era digital, di mana era digital sekarang merupakan satu isu yang agak tinggi yang mungkin kita tak nampak, yang telah diterangkan oleh Dr. Hairi sebentar tadi. Harapannya adalah untuk kita bersama-sama melestarikan alam sekitar kita. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang menonton secara langsung, kita di Idama Sdn Bhd melalui anak syarikat Green Resource Recovery Sdn Bhd ada membuat kutipan e-waste, barang-barang elektrik selain daripada kita semula. Jadi untuk maklumat lanjut ataupun untuk aktiviti-aktiviti pengumpulan barangan e-waste, boleh hubungi secara langsung di talian syarikat Idama Sdn Bhd. Dan untuk podcast kita pada kali ini, kita bawakan khas orang yang hebat, iaitu Dr. Hairi, bagi mengupas, membincangkan, menyampaikan pendapat beliau sebentar tadi, sehingga kita berjumpa lagi pada edisi ataupun episod podcast yang seterusnya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap ilmu ataupun info, input yang disampaikan berguna pada masa hadapan. Time to change, recycle now, exchange. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Terima kasih.